Dan tampak seperti keempat-empat sosok ini sudah pun bersedia. Di seberang sana ialah Mak Sat Perlis, gandingan Cikgu Lutfi dan juga Encik Nazif Aiman. Lawan mereka pasangan dari Terengganu, wakili Mak Sat Terengganu, Cikgu Zuhairi dan juga Encik Saifuddin Fauzi. Terus double fault membuka tirai, menyambung perlawanan mereka untuk deuce 40 sama ketika ini. Terengganu memulakan perlawanan mereka ataupun menyambung semula perlawanan dengan mata yang pertama, dan hayunan Saifuddin Fauzi sekali lagi. Kali ini sudah tiada apa yang mampu dibuat. Bola sudah melambung tinggi untuk terus menamatkan game yang ke-9 ini. Pun sebenarnya bermula dengan 40 sama sebenarnya. Dapatkan advantage awal melalui double fault daripada Lutfi Abdul Rahim sebelum menamatkan terus game ke-9. Untuk kita ke time break 6-3 ketika ini. Servis milik pasukan Mak Sat Terengganu. Giliran saya kira berkasut biru itu Cikgu Zuhairi, Cik Muhammad, merupakan guru MPV di SMK Langkap Setiu. Baik, kali ini servis pertama Cikgu Zuhairi mencari Lutfi Abdul Rahim. Mudah dibalas sebelum agak tinggi sebenarnya. Return daripada Nazif Aiman untuk mata pertama di game ke-10 kepada pasukan Mak Sat Terengganu. Sekali lagi kita lihat ulang tayang. Mula daripada lambungan Lutfi Abdul Rahim, beri ruang untuk Saifuddin Fauzi melakukan hayunan sebelum Nazif Aiman sudah tiada pilihan. Bola melambung tinggi, memberikan peluang kepada Zuhairi, Cik Muhammad. Kali ini tampak seperti kurang bersedia sebenarnya. Apa sudah jadi Encik Nazif Aiman, ataupun mungkin ada sedikit silapan, silap baca, silau sedikit Encik Nazif Aiman. Untuk kita teruskan 30-0 ketika ini. Servis milik Mak Sat Terengganu. Return daripada Lutfi Abdul Rahim. Nampak seperti masuk. Mari kita lihat semula ulang tayang. Lahan saja untuk kita tentukan. Ya, betul lah, bola berada pun melantun masih lagi dalam gelanggang untuk mata sulung Mak Sat Perlis di game ke-10 ini. Cikgu Zuhairi, di hadapan beliau adanya Nazif Aiman, sekali lagi berikan mata percuma. Gagal membalas servis daripada Cikgu Zuhairi. Untuk terus Terengganu di hadapan 40-15 ketika ini. Antara yang saya tunggu-tunggu sebenarnya ialah giliran servis daripada Encik Nazif Aiman. Namun saya lihat boleh kita lihat ada sesuatu yang berlaku. Return daripada Cikgu Zuhairi gagal mencari gelanggang untuk tambahan mata kepada pasukan Mak Sat Perlis. 40-30 ketika ini. Cikgu Zuhairi tenang mengambil masa sebelum melakukan satu servis. Kembalikan mudah, tidak menunggu, terus saja mencari Lutfi Rahim yang tampak tidak bersedia. Sekali kita lihat Cikgu Zuhairi bijak mengarahkan raket beliau ke arah Lutfi Abdul Rahim yang tampak tidak bersedia di situ untuk menamatkan game ke-10. 3-7 ketika ini. Perlis di belakang dan Terengganu
hanya memerlukan satu mata. Servis fault daripada Encik Nazif Aiman. Dan kali ini baik. Bola backhand. Kembali bermain dua orang ini. Terus saja di lambung tinggi Latif. Maksud saya Lutfi sebenarnya. Rally panjang ketika ini sebelum pukulan daripada Nazif. Keluar daripada kawasan gelanggang. Tidak masuk sebenarnya. Untuk memberikan mata kepada pasukan Maksat Terengganu. Jadi 0-15. Mempunyai kekuatan servis yang sangat power sebenarnya. Sabar Encik Nazif. Servis fault utama. Kali ini double fault. Silapan menghukum pasukan Maksat Perlis. Mari kita lihat. Servis kedua itu nampak seperti sudah melambung. Namun terjatuh lebih awal. Mata percuma kepada Maksat Terengganu. Encik Nazif servis ketiga. Bermain-main dengan Saifuddin Fauzi di hujung sana. Dan baik sekali Lutfi Abdul Rahim. Terus menyerang hendak memotong bola itu. Sekali lihat pada kiri gelanggang. Sedia lari anak untuk terus menerkam bola itu. Dapatkan mata kepada pasukan Maksat Perlis. 15.30 ketika ini. Encik Nazif dengan servis laju. Mudah dikembalikan Cikgu Zuhairi. Agak tinggi untuk ayunan Saifuddin Fauzi. Untuk break point kepada pasukan Terengganu. Silapan diakui Encik Nazif Aiman sendiri. Geleng-gelengkan kepala beliau. Melambung pula bola yang dihantar ke seberang sana. Untuk break point Terengganu. Sedikit ke belakang namun mudah dikendalikan. Tiada orang yang menutup pula untuk terus. Saya kira perlawanan ditamatkan. 8-3 matanya. Melalui gerakan licik Cikgu Zuhairi Cik Muhammad. Untuk secure the win. Kemenangan pertama milik pasukan Maksat Terengganu. Menamatkan terus kempen bagi perlawanan peringkat kumpulan di kategori beregu lelaki terbuka ini. Tahniah juga diucapkan kepada pasukan Maksat Perlis. Tandingan Cikgu Lutfi dan juga Encik Nazif Aiman sangat-sangat baik, memberikan tentangan yang amat dahsyat. Hampir-hampir saja ingin melakukan comeback. Namun dapat kita lihat juga fitness level yang tunjukkan gandingan atau pasangan Maksat Terengganu untuk terus menamatkan perlawanan dengan skor terakhir Maksat Terengganu 8, Maksat Perlis 3. Maka dengan itu tamat sudah perlawanan ketiga sesi petang kita. Berbaki dua lagi perlawanan. Dua kategori lagi untuk kita saksikan. Dua lagi perlawanan terakhir bagi peringkat kumpulan. Untuk kita menjadi saksi pasukan manakah ataupun main-main manakah yang bakal menempa nama lolos ke peringkat kalah mati. Sejurus selepas tamat perlawanan ini ialah perlawanan bagi kategori beregu veteran, diakhiri dengan perlawanan kategori perseorangan veteran untuk menutup hari kedua Maksat Games Tenis 2024. Kembali lagi kami selepas ini. Jangan ke mana-mana.